Assalamualaikum guys, jumpa lagi di YouTube channel Akram Razali Believe That. Okay guys, so video kali ini seperti yang korang tengok, tajuk yang korang tengok, iaitu kita orang akan buat mukbang. Iaitu mukbang nasi kandar. So hari ini nak mukbang nasi kandar. Kalau nak cakap Akram memang suka makan kedai mamak apa, tapi Akram tak suka makan nasi kandar. Nasi kandar ni dia campur-campur kuah kan, Akram tak apa suka. Tapi Akram nak try yang nasi kandar ni. Tapi Akram memang nak cakap memang kedai mamak ni memang Akram suka. Akram jenis tak memang milih kedai. Korang tengoklah, Akram borong nasi kandar, semua lauk dia. Ayam, sotong ke, daging ke, udang ke, Akram akan pergi beli sekarang. Tak tahu lah Akram dapat tunjuk ke tak footage sangat sebab Akram pergi seorang. Sebab Zana dia tak larat nak ikut. Tapi sekejap lagi mukbang bersama Zana sekali ya. Apa mukbang masa, let's go. Okay guys, so Akram pergi kedai mamak ni lah, Green Light ni. Dekat area makanan Green Light ni memang famous lah. Memang nasi kandar dia kau-kau lah. Jom kita pergi beli, kita makan. Okay guys, so Akram dah pergi beli tadi. Akram tak boleh tunjuk footage sangat tadi pergi beli sebab Akram seorang. Lepas tu kat sana pun ramai ya. Akram bersama wife Akram. Perkenalkan diri anda. Perkenalkan diri. Izana. Dah ada dua. So jom kita unboxing nasi kandar dulu. Jom, let's go. Sana, wow, nampak tak? Nampak tak? Korang nampak tak? Korang nampak tak? Nanti aku akan tunjuk lah. Ada udang, daging, apa ni? Benji panggil? Bendi, sayur kubis, ayam dengan sotong. So kuah campur. Korang tengok mau kita kasih. Akram dengan Zana ni share lauk lah. Jom tengok kita orang mukbang. Kita orang akan rate berapa. Let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ni yang awak tengok ni kan, macam mana awak rasa tengok ni? Kita untuk mengenai Akan cuba ayam dia. Ayam ni macam biasalah. ayam. Kubis mas, campur kita pun tahu lah. Makan ada yang ni. Kalau bendi akan kurang sikit. So kita bagi sana je makan bendi ya. So akan sotong dia pula ya. Lah. Sotong, ambil sayur, makan. Kita try daging pula ya. Daging ni, saya ambil. Ni daging dia. Daging. Kita makan ya. Mana rasa daging ni? Lembut. Okey, lembut. Daging dia kan, kalau dia kalau kita pegang tu macam nampak keras, tapi kalau kita makan tu dalam dia lembut. Wow. Kalau daging dia ni akan boleh bagi 8 ke 10. Kita tengok dalam makan. Yang udang tak? Okay, makan udang. Tanah satu, apa satu?
Kepala dia, ush. Hirup kepala dia pun sedap. Udang juga. Berapa awak bagi rate udang? Rate udang 10. 10 per 10 rate udang dia bagi. So aku kena try ni udang ni. Tak. Nice. So betapa yang Zana cakap 10 per 10. Okay guys, so aku cuba try lah bendi sikit. Bendi kan? Yang aku ambil sikit tau. Dia kalau makan dengan nasi okey. Macam rasa apa liat macam dia. Dia rasa macam tu. Tapi okey je. Kau tak makan sayur. Akan kurang saya akan jenis yang makan yang jenis macam ni je. Makan udang. Udang dia pedas. Dia rasa sama pada ini. Dia lembut. Okey lah. So kalau korang tanya harga ni, tadi akan ambil ayam, ambil udang, sotong, daging, bendi, sayur kubis ni, nasi putih 2 ni, total dia tadi RM43. RM43 ni perbalul lah. Make sure kena makan sampai habis lah. Perbalul lah kalau makan untuk 2 orang juga ni. So jom kita sambung makan. Cepat kenyang. Betul, tapi dia dah rasa dah kekenyangan itu Tapi tak boleh, kita kena habiskan, jangan membazir. Kita cuba. Kalau bazir tu amalan, amalan. Jom kita makan. Kuah udang pada kita. Saya rasa selama ni tak pernah cuba udang kan. Kuah udang Ruby tak pernah ambil udang. Okay guys, so Zana kata kuah udang dia memang sedap. Udang dia memang sedap. Bagi akar-akar pun memang cakap sedap udang dia. Memang lah. Okey lah guys. So video kali ni sampai di sini saja. Saya tanya awak bagi rate berapa keseluruhan lah. Sebab ada udang 10 per 10. Tapi daging tak dia bukan, dia macam saya rasa daging tak sesuai lah kot untuk saya. Saya akan betul, udang 10 per 10. Daging tu dia sedap tapi dia kurang apa, dia macam nak cakap, dia udang lagi sedap daripada daging tu lah. So akan boleh bagi rate nasi ni pun 9 per 10. Akan dah cakap kan 10 per 10 hanya masakan Zana je sedap. Kita orang makan sampai habis dulu. So tapi video ni kita end kat sini ya. Korang boleh komen korang nak kita orang mukbang apa lagi. Kalau video ni like lebih daripada 10, kita orang akan buat mukbang yang lebih lagi ya. Jumpa korang di next video. Korang akan mengeluh lebih akan bersyukur. Assalamualaikum.